Seperti biasa, sebelum kita mula yapping pasal dunia kedua, jom recap dulu apa yang telah berlaku setakat ini dalam megateori timeline planet biru dunia pertama sebelum kalian lupa. A long time ago, Blue Planet was still primitive until a fiery being came down from the sky. Sat, apa hal aku speaking terus ni? Tak bisa bahasa Inggeris. Jauh di masa lalu, planet biru masih lagi berada dalam zaman primitif sehinggalah pada suatu hari munculnya makhluk berapi yang turun dari langit. Makhluk tersebut digelar sebagai Lunarian. Lunarian telah memperkenalkan api dan pohon Adam kepada manusia di sana. Dari Adam, mereka telah menanamnya bersama sebagai tanda persahabatan. Manakala dari api, energi tersebut telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Maka bermulalah era baru dalam ketamadunan manusia. Hari demi hari, tahun demi tahun, tamadun manusia mula membangun dan berkembang. Dan dengan kecerdikan manusia, mereka telah menambah baik setiap bidang dalam kehidupan mereka. Bangunan-bangunan besar kian membangun, teknologi kian mencanggih, sains kian dieksplorasi. Namun begitu, sifat natural manusia mula meliar menjadi tamak. Atas alasan untuk membangun peradaban, manusia mula menjarah setiap pelosok planet biru untuk berbagai sumber, terutamanya api, kerana tenaga api mampu ditukarkan kepada berbagai bentuk tenaga lain seperti kinetik, cahaya dan elektrik, malah nuklear. Teknologi-teknologi yang menjangkau pemikiran manusia telah tercipta dan salah satunya adalah Devil Fruit. Namun di antara banyaknya teknologi-teknologi tersebut, ada di antaranya yang berbahaya dan lebih menjurus ke arah senjata telah dicipta. Sehingga kemuncaknya terciptalah 3 senjata kuno terawal yang mengambil nama dari 3 sosok anak Loki dalam mitologi Nordik, Jormungandr, Fenrir dan Hel, yang mempunyai kekuatan untuk membawa kepada kemusnahan dunia, persis layaknya seperti kisah mereka yang memulakan Ragnarok dalam mitologi Nordik. Manusia mula mencipta hierarki dalam kehidupan sosial mereka yang mempunyai status menganggap diri mereka sebagai dewa di bumi. Sebaliknya, rakyat yang berstatus rendah telah menjadi hamba buruk. Akibat diskriminasi tersebut, hamba telah dikerah untuk mempertaruhkan nyawa mereka mengorek ke dalam teras planet biru untuk memperoleh sumber api yang lebih panas di dalam. Dalam keadaan yang menekan, hajat hamba-hamba tadi telah termakbul dan nikah telah termanifestasi. Maka bermulalah perang besar antara 2 darjat. Hamba melawan penguasa, nikah melawan dewa bumi, dan senjata kunonya Jormungandr, sehingga akhirnya memusnahkan hampir keseluruhan tamadun yang telah terbina dalam dunia pertama. Dunia telah dilanda banjir yang sangat dahsyat. Namun begitu, klan D telah terselamat dengan menaiki bahtera Noah, dan mereka tidak sengaja telah bertemu dengan suku pari-pari yang dalam masa yang sama telah turun ke planet biru untuk mencari sumber. Maka bermulalah dunia kedua. Sebelum kita menyelam ke lurah paling dalam tentang apa yang berlaku dalam dunia kedua, aku nak highlight satu perkara yang menjadi antara concern utama aku dalam mencipta megateori ni, and that is bila tahun sebenar bermulanya tamadun di planet biru. Whether peradaban di sana bermula 5,000 tahun lalu dalam planet biru atau sebelumnya. Memang benda ni terlihat sepele kepada korang, tapi sebagai seseorang yang meminati sejarah, aku merasakan ada sesuatu yang aneh gitu. Apa yang membuatkan aku tak senang duduk. Yes, memang dalam megateori part dunia pertama lepas, aku teorikan bahawa segala peristiwa bagong yang berlaku dalam dunia pertama adalah paralel dengan alur zaman prasejarah dunia kita.
But then, kalau dipikirkan mengapa ada gap yang cukup lama untuk era Joy Boy yang setakat ini kebanyakan dari kita anggap berlaku dalam dunia kedua, yang dianggarkan sekitar 900 tahun lalu, dengan dunia pertama yang kita masih lagi blur bila terjadinya. Namun, berdasarkan tinggalan-tinggalan kuno sepanjang siri One Piece setakat ini, dunia pertama ni mungkin dianggarkan terjadi seawal 5,000 tahun yang lalu. Nah, disebabkan tu aku decide untuk Brother, what's that? What's that, brother? dan basekan timeline teori ini kepada banjir besar Noah sebagai titik kosong. Yes, kalau dalam sejarah dunia kita, ramai pengkaji percaya kebanyakan sejarah bermula selepas kejadian banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Noh. Dalam planet biru juga aku teorikan benda yang sama, bermakna ia berlaku sebelum 5,000 tahun yang lalu. Nah, waktu selepas banjir besar tersebutlah berlakunya transition dari dunia pertama ke dunia kedua di planet biru, which also means Clan D berkait rapat dengan permulaan tamadun yang baru yang kita akan bahas once kita officially masuk ke dunia kedua. Mega teori ni, macam korang sedia maklum, adalah berkesinambungan dalam satu alur timeline. So, disebabkan tu kita akan mulakan dunia kedua ni secara official dengan peristiwa yang berlaku pada penghujung dunia pertama, di mana macam aku cakap dekat awal video, Clan D telah terselamat dari dunia pertama dan ajaibnya telah terserempak dengan suku dari Birka yang turun ke planet biru. Tapi ada sedikit pembetulan dekat sini. Turunnya Birka di sini bukanlah waktu turunnya Birka, Shandia dan Skypia yang kita ketahui melalui mural di bulan yang Enel jumpa. Tapi turunnya Birka di sini berlaku lebih awal. Oleh kerana mural di Elbaf hanya menunjukkan satu sahaja sosok yang terawang-awang di sebelah kapal Noah, aku percaya waktu ini hanya suku Birka yang turun ke planet biru, mungkin dengan tujuan untuk scouting atau riki keadaan planet biru tu. Nah, waktu inilah bermulanya salah satu dari dua jenis kalender dalam verse One Piece yang kita kenal sebagai kalender syurgawi atau Age of Heaven di planet biru, yang diambil sempena pertemuan suku bersayap Birka dari langit dengan survivor dunia pertama, Clan D. Kalender Age of Heaven ni mula diperkenalkan dalam Arc Alabasta ketika Robin cuba menipu krokodil dengan membacakan terjemahan rekaan kepada poneglyph yang berada di ruangan rahsia di Alabasta. Walaupun hanya diperkenalkan sekali saja sepanjang siri One Piece, kemungkinan kalender ni benar-benar wujud adalah tinggi kerana kalender yang dipakai pada alur sekarang hanyalah baru sekitar 1,500 tahun. Robin yang merupakan seorang ahli arkeologi di O'Hara yang menempatkan catatan sejarah sepanjang 5,000 tahun mungkin menamakan zaman sebelum kalender Age of Sea Circle, Kaien Reki, lebih 1,500 tahun lalu sebagai Age of Heaven, Tenreki. Nah, balik kepada apa yang berlaku antara Clan D dan Birka, seolah-olah cerita dalam kitab Genesis di mana Noah selepas mendarat di atas gunung bernama Ararat yang melepaskan burung merpati putih untuk melihat keadaan banjir, yang kemudiannya merpati tersebut telah membawa balik ranting pokok zaitun kepadanya yang menandakan banjir telah pun surut. Birka di sini in some sense menjadi paralel kepada merpati tersebut telah turun dan memberitakan kepada Clan D yang berada di atas Noah bahawa banjir telah pun surut. Nah, maka di situ bermulalah Age of Heaven di mana berlakunya pengembangan semula tamadun manusia di planet biru. Dengan kata lain, secara paralelnya dengan sejarah dunia kita, waktu ini jugalah sejarah mula dicatatkan. Yes, finally, kita dah masuk ke zaman sejarah kuno. Dalam ketamadunan manusia. Nah, sama macam dunia pertama, dunia kedua juga aku akan ceritakan melalui rangkap-rangkap dalam Harley Text. Kalau dunia pertama adalah sebuah zaman yang masih lagi totally misteri kerana kita tidak pernah didedahkan sama sekali segala details tentangnya, dunia kedua pula adalah sebuah dunia yang familiar kerana kebanyakan lore dunia One Piece adalah based on dunia ni. In fact, lore yang paling basic yang kita tahu iaitu abad kekosongan terjadi pada dunia kedua ni lah. Okay, jangan banyak ngomong, let's proceed to dunia kedua.
Setelah dunia telah berubah secara drastik dengan kemunculan red line menyebabkan banyak kematian dan kemusnahan, dunia telah direset tapi bukan dengan rupa yang sama. Kemunculan red line, satu struktur batuan yang besar dan tinggi yang melingkari bumi, telah merubah geografi dan ekosistem dunia One Piece. So dalam arti kata lain, bumi bukan direset tapi lebih kepada bumi telah diupdate dengan patch baru. Nah, maka bermulalah era baru dunia One Piece yang aku gelarkan sebagai era kedamaian. Di sinilah bermulanya rangkap pertama teks Harley dalam dunia kedua. Di dalam kekosongan terdapatnya nafas, melambangkan selepas malapetaka yang menimpa dunia yang membuatkan dunia seolah menjadi kosong, penghuni dunia mula diberi nafas baru. Kalau api dalam dunia pertama melambangkan pengetahuan, nafas dalam dunia kedua pula dilambangkan sebagai kehidupan. Nah, tempoh ribuan tahun ni lah, macam aku cakap tadi, terjadinya perkembangan semula tamadun manusia di planet biru, dan paralelnya dengan sejarah kita adalah zaman yang digelarkan sebagai sejarah kuno. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah kuno? Persiapkan kopi kalian. Macam biasa, kita akan menggali tinggalan sejarah. Sejarah kuno adalah satu jangka masa dalam ketamadunan manusia yang bermula dengan penciptaan sistem penulisan, dan sejarah manusia mula direkodkan sekitar 5,000 tahun yang lalu dengan penemuan cuneiform Sumeria sehinggalah penghujung antiquity dengan kejatuhan Empayar Rom dan perkembangan Islam sekitar 600 Masihi. Waktu bermulanya sejarah kuno ni adalah waktu di mana tamadun kuno yang kita pernah pelajari mula terbentuk dan berkembang, dan di antara tamadun-tamadun kuno tersebut, 4 daripadanya dikenal sebagai Cradle of Civilization atau bahasa Melayunya buayan ketamadunan, yang menjadi kawasan dan budaya di mana tumbuhnya tamadun-tamadun yang tidak bergantung kepada tamadun yang lain. Bermula dengan tamadun Sumeria di Mesopotamia, kemudian seiringan dengannya berkembang juga tamadun Mesir kuno di Mesir, lembah Indus di India dan Huangho di China. Masing-masing ada ciri khasnya tersendiri. Namun begitu, apa kaitan tamadun-tamadun ni dengan megateori yang kita tengah bahas sekarang ni? Nah, banyak benda aku nak kena kupas kat sini, so kita akan sambung pada part seterusnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.